Ada orang kata, Ustaz, boleh tak saya tukar dengan sabun? Saya tukar dengan sabun. Sabun bagus sekarang ni. Ada yang antiseptik. Kita ada Dettol, ada Antabex, kan? Ada Lifebuoy, macam-macam ni. Boleh tukar. Zaman Nabi tak ada. Apa yang ada dalam buku ni? Dia ada beberapa subtopik lah. Dia ada bab fiqh, dia ada bab hadis, dia ada bab tokoh. Orang selalu tanya, umpamanya bab fiqh orang tanya kan, Ustaz, dia bab anjing ni, kalau anjing jilat bekas makanan kita ni, kena basuh 7 kali. Sekali dengan air tanah. Kan? Berdasarkan hadis Nabi SAW, yang Nabi kata, hadis Abu Hurairah, Nabi kata, "Idza walagal kalb ina'a ahadikum falyuriqhu thumma liyaghsilhu sab'an ulahunna biturab." Apabila anjing jilat bekas makanan kamu, hendaklah kamu buang air itu. Kemudian kamu basuh bekas makanan tu 7 kali. Sekali dengan air tanah. Dalam riwayat tersebut, kali pertama dengan air tanah. Kali pertama dengan tanah. Tak kira lah tanah yang dicampur air ke, dilumurkan dengan tanah ke, yang penting ada tanah. Ada orang kata, Ustaz, boleh tak saya tukar dengan sabun? Saya tukar dengan sabun. Sabun bagus sekarang ni. Ada yang antiseptik. Kita ada Dettol, ada Antabex, kan? Ada Lifebuoy, macam-macam ni. Boleh tukar. Zaman Nabi tak ada. Ulama' berbeza pendapat dalam masalah ni. Ulama' silam bincang dah. Ulama' bermazhab Hambali, sebahagian daripada mereka mengatakan sabun boleh. Kenapa sabun boleh? Dia kata kerana yang dimaksudkan dengan tanah tu bukannya mesti tanah, tapi nak bagi cuci najis tu. Buktinya apa? Buktinya Nabi bila dia mandi wajib, lepas dia basuh kemaluan dia dengan air, dia kesat tangan dia di tanah untuk membersihkan tangan dia daripada najis. Ini membuktikan, dia kata di zaman tu tanah merupakan ejen pembersih. Nampak? Manakala majoriti ulama dia tak benarkan. Syafi'i dan Maliki dia tak terima. Dia kata tanah. Maliki dalam masalah ni, dia kata cuci dengan tanah tu, walaupun Syafi'i dengan mazhab Syafi'i dengan mazhab Maliki, mereka kata ya kena dengan air tanah, kena dengan tanah, tak boleh ganti dengan benda lain. Tapi Syafi'i kata tanah tu sebagai satu-satunya cara untuk menghilangkan najis, maka kena guna tanah. Sebab syarak mention, Nabi mention tanah, maka tak boleh benda lain. Manakala Maliki pula dia kata, ya kena tanah. Tapi tanah tu bukan sebab nak cuci najis. Tanah tu sebab ta'abudi, ibadat. Ni ibadat ni. Bila anjing jilat, nak pakai balik, kena lumur dengan tanah dulu sekali. 6 kali dengan air biasa, air mutlak. Bukan sebab najis. Kerana pada mazhab Maliki, anjing itu bukan najis. Anjing itu bukan najis. Mazhab Syafi'i dengan Hambali dia kata najis. Hambali kata, oh boleh ganti. Sebab dia punya matlamat nak menghilangkan najis. Apa saja yang sama peranan dengan tanah, sabun ke, kapur ke, boleh. Mazhab Syafi'i kata tak, mesti tanah. Sebab dia mention tanah. Hambali pula tidak. Dia sebut tanah tu sebab tanah tu zaman dulu mudah untuk didapati. Nabi mention yang obvious, yang biasa. Yang biasa untuk dilihat. Macam saya bagi tahu tuan-tuan lah kan. Saya tanya tuan-tuan, botol ni warna apa?
Tak ada warna. Yang ni warna apa? Hitam kan? Kan? Saya yakin ramai sebut hitam. Walaupun ada warna silver sikit kat sini. Kenapa sebut hitam? Kerana itu yang obvious. Begitu juga zaman Nabi, dia kata. Ada hadis Nabi sebut al-khamru min hataini syajaratain. Nabi kata arak daripada dua pokok ni. Pokok apa? Nabi kata pokok anggur dan pokok tamar. Adakah bermakna peraman ataupun perahan yang diperam daripada pokok lain tak jadi arak? Tak. Arak juga. Tapi Nabi mention di zaman Nabi biasanya arak dibuat daripada dua pokok ni. Iaitu pokok anggur dan pokok tamar. Hari ni kalau orang buat arak guna gandum ke, guna beras ke, sama juga. Tapi Nabi tak sebut. Ya, Nabi sebut dalam hadis yang lain. Iaitu Nabi kata, apa yang memabukkan dia arak. Dia arak. Dalam hadis Muslim. Baik. Tuan tengok, satu hadis, tetapi ulama faham dengan cara yang pelbagai. Inilah yang dimaksudkan dengan fiqh. Fiqh itu faham. Macam mana cara ulama faham? Mereka terima dalil ni, tapi cara mereka faham itu berbeza. Habis itu kita nak pakai yang mana, Ustaz? Tak apa, jangan pening-pening. Dalam masalah ni, saya setuju dengan mazhab Syafi'i, kena guna tanah. Bahkan ulama' bermazhab Hambali daripada Saudi, Syekh Utsaimin, Ibnul Utsaimin. Tuan-tuan biasa kenal kot, sebelah je, Saudi. Dikatakan Qatar ni kuat juga, pengaruh Saudi kan. Pandangan-pandangan Saudi dia kuat juga di sini. Syekh Ibnul Utsaimin, walaupun dia Hambali, dari sudut usul mazhab, tapi dia kata, aku setuju dengan pendapat Syafi'i, kerana dia kata, zaman Nabi ada juga kapur. Ada juga benda lain, tapi Nabi mention tanah. Maka gunalah tanah. Habis tu yang Ustaz cerita panjang-panjang ni pasal apa? Sebut satu kan senang. Tak, bukan semua orang macam tu. Ada yang duduk dekat Morocco umpamanya. Ada yang selalu travel pergi Eropah umpamanya. Kadang-kadang dia tengok, basuhkan sabun je. Dia mungkin Hambali. Mungkin dia jumpa pergi Morocco. Morocco ni banyak Maliki. Kan? Banyak Maliki. Dia tengok orang Morocco relax je kan dengan anjing. Kalau dia hanya satu aliran saja, tak langsung tak terdedah dengan benda-benda mazhab lain, so dia akan kata, ish, dah tua pun sesat. Lagi teruk daripada dah tua pembodoh kan? Maka paling tidak dia ada pendedahan. Dia nampak geng-geng Afrika duk makan buaya. Kan ada orang yang duduk US umpamanya, jual daging alligator. Saya pergi Texas, dia jual daging alligator. Terbuka jual. Kadang ada mamak Afrika duk beli. Dia buat barbecue. Ajak kita sekali. Kita pun tengok je. Lain macam pula daging alligator barbecue. Kan? Sebab mereka Maliki. Dalam bab makan ni, Maliki dia luas. Maliki dia luas. Daripada mazhab Syafi'i. So, siapa yang kuat makan tu boleh convert mazhab Maliki. Kan? Tapi sebenarnya, nak tukar-tukar mazhab ni, dia kena berdasarkan kepada kajian dan orang yang dia belajar. Dia belajar dengan siapa? Itulah mazhab dia. Kalau dia belajar dengan ustaz yang bermazhab Maliki, Malikilah dia. Tu orang awam. Tapi paling tidak dia kena tahu. Supaya mulut dia tu tak senang sangat duk sesatkan orang. Paling tidak dia akan lapang dada. Seperti mana kata Sufyan Ats-Tsauri, yang mana Sufyan Ats-Tsauri kata, "Idza ra'aita rajulan amila amalan mimma ikhtulifa fihi bainal ulama wa antara ghaira ma dhahaba ilaih fala tunkirhu." Bila kamu melihat seorang lelaki mengamalkan satu amalan yang ulama beza pendapat tentangnya, khilaf di kalangan para ulama, engkau pegang selain daripada pandangan dia, kau jangan bantah dia. Biarkan dia dengan mazhab dia, engkau dengan mazhab engkau.
Dia masalah kita sekarang ni, cepat sangat nak kata orang sesat. Nampak Arab solat pakai seluar pendek sikit pun, teruknya Arab ni. Rasanya Islam sampai ke Arab dulu. Sesat cepat dia pun ni. Dia baru baca 2-3 kitab. Tu masalah dia tu. Maka bila kita ada pendedahan, paling kurang sikit lah ada pendedahan. Yang ni mazhab ni, yang ni mazhab ni. So kita tahu. Sebab tu saya selalu sebut. Ada kawan saya pergi Turki. Dia mazhab Syafi'i. Bila pergi Turki Hanafi. Turki sangat kuat Hanafi dia. Sampai tak tahu yang lain selain pada Hanafi. Ini yang tua-tua. Orang Turki yang tua-tua dulu. Bila sampai kat masjid, orang solat jamak kasar. Musafir kan? Jamak kasar lah. Orang tua tu tengok je. Lepas solat tu pergi tanya, ni korang ni daripada mana? Kawan saya ni dia belajar fiqh. Dia tahu pakcik ni Hanafi. Hanafi jamak tak ada. Hanafi ni tak ada jamak. Yang jamak ni hanya untuk haji je. Hanafi. Jamak musafir tak ada pada Hanafi. Hanya qasar saja. So orang yang mengaji dia tahu pakcik ni Hanafi ni. Sebab tu dia tanya pelik. Dia kata kami ni Syafi'i. Kami bermadhab Syafi'i. Pakcik ni jawab, oh Syafi'i, aku ingat korang ni orang Islam. Jawapan dia tu buat sahabat saya fikir balik. Pasal apa? Masa dia hanya tahu Islam tu Hanafi, Hanafi itulah Islam. Selain daripada tu, dia tak tahu. Bila orang kata Syafi'i, oh patutlah Syafi'i, aku ingat orang Islam. Maksudnya orang ni bukan orang Islam lah sebab buat jamak. Nampak? Melahirkan ketaksuban. Baik, itu perkara yang biasa.